Assalamualaikum tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin. Hari ni Haris ada 11 biji kereta yang semuanya low mileage dan saya janjikan harga memang below market. Condition kereta semua cantik-cantik. Yang paling best dia low mileage setiap 11 kereta ni tuan-tuan. Yang pertama, kita pergi laju-laju sikit. W205 C200 2.0 AMG line tuan-tuan, tahun 2015. Yang ini saya nak jual dengan harga RM72,800 sahaja. Tuan-tuan boleh lihat kaliper original AMG yang memang sangat menawan. Kalau tuan-tuan boleh lihat di bahagian dalaman, full black interior yang memang sangat kemas. Tuan-tuan tengok mileage dia 100,000 sahaja. Memang cantik tuan-tuan. Okay? Yang ini memang sangat ramai orang minat W205 ni. Alright. Yang ini saya nak menjual dengan harga RM72,800 sahaja. Mana yang minat W212R E250 tahun 2014 full spec, tengok tuan-tuan, depan dia saja dah cukup menawan. Yang ini saya nak jual dengan harga RM49,800 sahaja. Tuan-tuan, interior dalaman dia memang sangat solid. Color hitam memang sangat solid, memang sangat cantik, siap ada panoramic roof. Color granite grey ni ramai orang betul-betul minat. Okey, macam Haris pun minat. So, siapa nak boleh Roger Haris. Terus low mileage semua ni. Okey, yang ini tuan-tuan, kereta ketiga kita GLA 200 1.6cc. Yang ini saya nak menjual dengan harga RM55,800 sahaja. SUV compact, siapa yang tak minat. Okey, harga pun dah murah. Saya jual RM55,000 sahaja. Tuan-tuan, yang ini BMW X5 tahun 2018. Okey, 2.0. Yang ini saya nak menjual memang below market. Orang jual 65, saya nak menjual dengan harga RM59,800 sahaja. Yang mana tengah mencari Volkswagen Passat CC yang ini special 2.0 TSI tuan-tuan, memang sangat laju. Pintu frameless saya nak menjual memang harga murah. Kasih clear RM17,800 sahaja. Tuan-tuan yang cari X3 ni ramai PM ni. Yang ini saya nak menjual dengan harga RM25,800 sahaja. Tahun 2013, engine 2.0. Yang ini tuan-tuan E200 W212R 2014 juga tuan-tuan, 2.0. Saya nak menjual dengan harga murah. RM42,800 sahaja. Tuan-tuan, mana yang nak cari pre-facelift tetapi AMG Sport yang full spec, ada electric seat, full spec punya, saya nak menjual dengan harga RM39,800 sahaja. Yang ini E250 tahun 2013. Okey, semua low mileage. Yang ini mileage 90, yang tadi semua bawah 100,000 tuan-tuan. Okey, yang ini S-Class. Yang ini paling best. 2016. Yang ini mileage baru 90,000 sahaja. Yang ini saya nak menjual dengan harga RM59,800 sahaja. Below market 2016 tuan-tuan. Okey. Yang ini tuan-tuan, saya ada W205 C180 2015. Okey. Yang ini 1.6cc. Saya nak jual murah-murah. Saya nak jual dengan harga RM58,800 sahaja tuan-tuan. Okey. Last but not least, yang ini W205 2.0 C200. Okey, yang ini pun AMG spec. Saya nak menjual dengan harga RM68,800 sahaja. Yang ini best tuan-tuan, siapa cepat dia dapat. Ramai yang nak interior color maroon. Betul tak? So full seat warna maroon depan dan belakang. Tuan-tuan lihatlah, kereta yang baru sampai fresh ni tak sempat polish, tak sempat basuh dah cantik. Kalau saya polish lagi cantik. Okey. Tuan-tuan, harga yang saya sebut tadi, harga cash, boleh nego lagi. Tiada masalah. Dekat sini tiada processing fee. Tuan-tuan datang, kita borak, harga kita kasih turun sikit, kita kasih jadi, terus bawa balik. Harga dah siap Puspakom, siap tukaran nama. Okey tuan-tuan, tiada cas tambahan. Apa-apa WhatsApp nombor dekat atas, cari saya Haris dekat Rad Motoring Rawang. Assalamualaikum.